GPX Gentleman 200 aku. Yang dulu aku buat style modern cafe racer berkonsepkan mini Cyberpunk dengan handlebar clip-onnya, double barrel exhaust daripada Yoshimura. Memang handsome lah time ni. Tapi untuk video kali ni aku nak buat korang ikut aku dalam misi untuk mengubah Gentleman ni daripada cafe racer kepada ala-ala tracker pula. Lepas beberapa minggu aku fikir style macam mana yang aku nak, dan aku decide untuk beli barang. First thing first, aku dapatkan carburetor, tapi at last aku tak pakai carburetornya. Nanti aku cerita sebab apa. Lepas tu aku ada beli plug coil daripada Tobaki Universal punya, dan aku ada beli plug coil cable daripada NGK, dan juga spark plug daripada NGK Iridium. Ini combo lah sebenarnya untuk bagi kau punya pembakaran lebih besar. Ni CDI open sebenarnya, tapi aku tak pakai ni. Nanti aku cerita juga sebab apa. So aku kumpulkan semua barang ni, barang performance dah ready. Next aku beli tayar daripada Timsan, keras juga ah. Lepas tu aku ada beli brake cable hose daripada RCB. Memang style lah Teflon ni. Handle grip Domino ni aku tak recommend lah sebenarnya, sebab dia bila orang pakai tu dia keras. Tapi yang ni aku recommend, fast throttle daripada Domino. Memang function.